Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Zahra selaku wartawan di Bandar STV pada hari ini. Pada tanggal 13 Februari, SMK Raja Permaisuri Bainun telah mengadakan program pelancaran bulan Iyad Ramadan. Mari kita saksikan. Program Iyad Ramadan ini dijalankan bagi meningkatkan penghayatan ibadah dalam kalangan murid Bainun sepanjang bulan yang mulia ini. Antara aktiviti yang terlibat termasuklah Iyad Diraja, kuis spontan, pertandingan diary Ramadan, melukis poster, mimbar da'i, solat tarawih berjemaah dan tazkirah. Ke atas pengakuan dan sahabat bagi disiplin. Ini kita sampai hajatnya. Berikanlah kepada kesehatan dan keselamatan. Dikatakan daripada segala Semoga Ramadan kali ini membawa 1000 kebaikan dan menjadi titik perubahan untuk kita sama-sama menjadi insan yang lebih baik. Barisan syukur kita. Habis harus bersama mengadakan kegiatan insya-Allah. Ini syukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan Allah dunia dan Baiklah, bersama saya ialah saudara Afnan Haikal. Baiklah saudara, pada pendapat anda, bagaimanakah program Iyad Ramadan ini dapat meningkatkan semangat kerohanian dalam kalangan murid Bainun? Assalamualaikum. Bagi pendapat saya, dengan program Iyad Ramadan ini, pelajar boleh mendekatkan diri dengan Allah kerana perbuatan-perbuatan sunat seperti solat sunat tarawih dan membaca Al-Quran itu secara tidak langsung telah mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Selain itu juga ia dapat meningkatkan akhlak dan siasat diri kita kerana bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh keberkatan. Oleh itu kita perlu bersabar dan juga menjaga akhlak diri. Itu saja. Baiklah, terima kasih Afnan. Demikianlah tadi sedikit liputan berkenaan program pelancaran Iyad Ramadan bagi sesi 2026. Semoga dengan pengajaran program ini, kita dapat menjadi insan yang lebih baik, berakhlak mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Selamat menunaikan Ibadah puasa. Assalamualaikum semua. Bye.